Rumah dah siap, ready sisi-sisi, tinggal duduk saja. Ada cash rebate dekat dengan Durian Tunggal Melaka. Jom. Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan saya, Faizal Hartanah. Okey, hari ni saya nak bawa tuan-tuan datang tengok sendiri rumah dekat dengan Durian Tunggal Melaka. Okey, nak pergi ke Pekan Durian Tunggal ni lebih kurang 5 minit sahaja. Belakang saya ni ada beberapa unit yang available untuk dijual. Okey, rumah dah siap. Okey, masih lagi under developer. Okey, tapi untuk projek kali ni offer dia memang sangat-sangat menarik. Okey, jap lagi kita akan cerita selepas kita tour dalaman rumah ni. Okey, so stay tune untuk video kali ni. Okey, sampai habis. Nanti kita akan bagi tahu harga promotion untuk projek ni. Jom. Okay, so kita berada dekat dengan Taman Belimbing Harmoni Durian Tunggal Melaka. So ini adalah view di bahagian depan. Okey, ada beberapa unit yang available. Okey, untuk unit ni adalah unit leasehold, terbuka kepada nan bumi dan juga bumi lot. Okey, 2 tingkat, ada 5 bilik, 5 bilik air. Okey, untuk semi DD ada tanah di bahagian tepi dan juga di bahagian belakang. Okey, ini adalah bahagian ruangan car porch dia. Okey, bukaan dia 36 kali 70, untuk bahagian tepi 10 kaki. Tanah lebihan belakang pun 10 kaki. Okey, jadi tuan-tuan boleh buat garden, mini garden kat sini untuk buat playground untuk anak-anak pun boleh. Okey. So nanti kalau tuan-tuan beli rumah ni, developer akan clearkan balik, cat balik rumah ni lah. Okey, so itu adalah kolam tadahan ataupun tangki tadahan lah. Okey, tempat untuk laundry area. So jom kita tengok masuk dalam. So untuk bahagian dalam, yang bestnya ada 5 bilik dan juga 5 bilik air. Okey, memang siapa-siapa yang ada anak ramai, so saya prefer rumah macam ni lah. Okey, ini adalah bahagian pintu masuk dia. So ini adalah bahagian living area. Okey, so ada pintu sliding. So bawah ada satu store. Ada satu store kat sini. Okey, bilik yang pertama ready dengan ada tandas. Okey, seterusnya jom kita tengok bahagian kitchen area bahagian belakang. Okey, ini pun ada tandas. So pintu belakang, ruang akses untuk ke tanah lebihan di bahagian belakang. So jom kita masuk bahagian atas. So atas lagi nice lah. Okay, tengok bahagian atas. So tangga. So ini boleh jadikan sebagai mini living area. Yang paling best untuk bahagian atas ni, tuan-tuan boleh duduk kat sini. Ada mini balkoni di bahagian tepi. So this is the view dia. Okay, so macam rumah anti sebelah ni, so boleh jadikan sebagai rujukan lah kalau tuan-tuan nak extend bahagian belakang. So jom kita tengok bahagian depan untuk bahagian master bedroom. So ini adalah bahagian master bedroom dia. So sangat-sangat nice, sangat-sangat besar. So bahagian tepi ni ada satu lagi ruangan untuk letakkan wardrobe dan sebagainya.
Dan tandas dia super big lah. Memang sangat besar. Okey, seterusnya kita pergi ke bilik sebelah sana. Okey, setiap bilik ada tandas. Dan juga bilik seterusnya. Ada ruangan lagi kat sini. Dan ini adalah bahagian tandasnya. View dia memang sangat nice lah. Okey, atas ni pun berangin. So boleh jadikan macam manti kat depan ni. Okey, dia dah buat tu. Dia extend bahagian depan, bahagian atas pun dia dah extend. So sangat nice lah. So hari ni settle kita view bahagian atas dan juga bahagian bawah. So kita berada dekat Taman Belimbing Harmoni Durian Tunggal Melaka. Okey, dari segi bukaan dia adalah 36 kali 70. Okey, lepas tu ada 5 bilik air. Okey, dari segi promotion dia, yang pertama booking fee hanya RM1,000 sahaja. Okey, yang kedua ready dengan CF ataupun CCC. Okey, yang ketiga kita punya yang ketiga dari segi legal fee semuanya di cover. Okey, SPA, okey, loan processing semua di cover oleh developer. Yang paling penting, kalau tuan-tuan beli rumah kedua, tuan-tuan tak payah bayar stamp duty, sebab developer tanggung semuanya lah. Okey, dan yang utama sekali, kalau tuan-tuan beli rumah ni, okey, tuan-tuan akan dapat cash rebate sebanyak RM50,000. Okey, sehingga RM50,000 lah. Okey, so harganya adalah untuk Bumi Lot harganya adalah RM483,000, manakala untuk dan Bumi, okey, harga kita adalah RM508,000. Okey, so yang mana berminat boleh kontak saya, Faizal Hartanah, tekan link dekat bio ataupun tengok dekat nombor saya dekat description di bahagian bawah. Okey, so adakah yang nak cari rumah area sini? Tu kalau tuan-tuan tengok dia punya view di bahagian belakang, yang ada anak ramai, okey, ataupun yang nak buat function dan sebagainya, boleh try untuk dapatkan rumah ni lah. Okey, memang sangat nice. So in case kalau tuan-tuan berminat, tengok dekat description ataupun tekan link dekat bio. Bye bye.